Actually saya pun tak tahu nak cakap apa sangat. Maybe just daripada diri saya sendiri lah, kena improve more lah. Mungkin cabaran dia mungkin tu lah, leadership tu. Sebab yang kita tahu kerana memang ada leadership yang sangat bagus kan. The way dia call team dia untuk buat something semua. Mungkin saya tak ada lagi benda tu sebab saya pun tengah cuba untuk adapt dengan saya punya role baru and saya tak dapat lagi lah untuk buat semua benda tu. Maybe just betulkan apa yang silap lah untuk match lawan AC tadi. Kita orang akan prep and betulkan lah apa mistake kita orang buat untuk game hari ni untuk jumpa dengan BTR. Kalau untuk saya sendiri, saya akan cuba buat yang terbaik lah untuk role baru ni. And saya akan keep learning lah. Always dapat experience baru apa semua. InsyaAllah kita orang boleh buat yang terbaik lah untuk lawan BTR esok. Actually tak ada nak buktikan apa-apa sangat pun. Saya just nak saya just always fikir yang saya main dengan team, menang dengan team, semua tu lah. Tak ada nak buktikan apa-apa sangat lah. Itu tak sure lah. Kita kena tengok esok lah guys. Untuk fan-fan SRG, minta maaf lah atas kekalahan hari ni. Saya akan cuba improve lebih baik lah untuk match ke depan.